Hairball kucing bukan sekadar perkara biasa. Kalau dibiarkan, ia boleh sebabkan masalah kesihatan dan lebih serius, kematian. Ramai cat parents cuba pelbagai cara untuk uruskannya, tapi tak semua berkesan dalam jangka panjang. Jadi jom kita tengok pilihan yang biasa digunakan serta kelebihan dan kekurangannya. Gel Hairball, pelinci yang ada risiko jangka panjang. Gel Hairball bertindak sebagai pelinci untuk membantu bulu keluar dari sistem pencernaan. Tapi masalahnya, ia tidak melembutkan atau mencernakan bulu yang terkumpul. Penggunaan berterusan boleh menyebabkan sistem minyak berlebihan dalam perut, sama seperti manusia yang terlalu bergantung pada pil laksatif untuk sembelih. Tablet Hairball, mudah tapi penuh bahan tambahan. Tablet mungkin nampak macam penyelesaian cepat, tapi ia mengandungi kanji dan bahan tambahan lain yang bukan je tidak semula jadi, tapi boleh beri kesan sampingan pada kucing dalam jangka panjang. Rumput kucing, cara semula jadi tapi ada kelemahan. Rumput kucing adalah pilihan terbaik kerana kaya dengan serat yang bantu sistem pencernaan dan mempercepatkan pergerakan bulu dalam badan. Tapi banyak kucing tak suka makan rumput kucing kerana rasanya yang kurang menarik. Biserat dengan rumput kucing, penyelesaian yang terbaik. Kalau kucing tak suka makan rumput kucing, biserat dengan cat grass adalah alternatif yang lebih berkesan. Dengan 95% daging berprotein tinggi dan protein yang tinggi, ia bukan sahaja lebih lezat, malah bantu pergerakan hairball secara semula jadi. Bulu yang tertelan dikeluarkan melalui najis tanpa muntah berulang. Jangan tunggu sampai hairball jadi masalah besar dan cuba bagi Catty Macis Chicken Cat Grass hanya dari Promise Land, penyelesaian semula jadi yang pasti kucing suka.